ambil perfume. Wan. Lagi kata saya ni lalang. Okey. Dah. Dah. Wan ni macam madu wah. Kalau Wan ni Kak Bella kami jadi madu kalau Wan saya perempuan bukan hari tu. Saya nak dengar daripada cerita pada side sana. Kalau Wan perempuan Kak Bella akan ambil Wan jadi madu dia. Saya tahu betul Kak Bella dia akan cari orang yang betul. Betul tak Kak Bella? Betul. Aku Dia pun nak travel sekali. Betul Hari tu aku nak dengar daripada dua-dua pihak So bila aku dah dengar pihak sana, aku tak dah percaya sangat. Aku nak berlakon supaya aku boleh cerita kat Abang Mak Noah ni. Lari jauh nampak. Saya tak suka betul Abang Mak Noah. Hari tu depa cakap tu saya rasa macam benda tu tak patut Dia pun terus panggil Buah Hadik pula Wan. Macam mana tak pergi? Buah adik dah bangun ke apa? Dia tak ada. Tak tahulah. Tak, saya tanya dulu dia dah bangun belum? Tak bangun tu dah. Dia tidur. Dia biar dia tidur. Dia Adik penat tengok lori video, banyak adik sampai tengok video. Dia barang banyak trailer sampai. Lagi celai lagi nak beli lagi. Yalah, kira nak buka Beli kat apa? KL lagi barang ni. Barang JSR. Kedai dah cantik dia kedai dah beli, cantik dia beli. Wih, cantik lah ni. Keliling mana ada. Saya nak jual perfume tak boleh. Abang, kalau dengar je lagu Kak Bella, kalau dengar je lagu tu bayar Bahaya. Okey. Terima kasih Wan. Ni Wan mungkin tak dalam dah ya. Wan tak dalam lah. Wan tak dalam dah ya. Pakai lebai macam tu dah terajang kursi pula dah budak ni. Ya Allah. Ayah dah. Aku tak boleh lah. Aku nak silat ke pakai mana dah. Ya. Ayah dia beliau Nak tengok belah mana tu Wan? Wan tengok yang mana Wan? Oh. Hai Wan. Mata dia. Dia pun kata. Yang pink tu. Nama apa kod dia? Apa? Pink tu. Balik. Habis dah. Sold out. Sold out. Lah kau buat lagi kok. Tapi banyak dah bila buat habis dah. Alah, pergi je lah dapur Kak Buah. Wangi kok. Wangi ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang wangi lah. Kau buat lah kat kami dah. Habis tadi. Boleh lah. Sewa spray. Nanti kita ex sile Tapi dengan Wan. wangi mau. Ramai orang tak wangi. Yang pink tu wangi Wan kan? Wangi gila. Dia bawa Habis perempuan. dah. Bila dia dah habis bang kan, saya gosok kan. Wan gosok apa tu? Gosok apa? Gosok baju saya lah. Ingat gosok chest. Aduh. Ni, saya punya netizen dia pun kata kami nak juga. Nak apa? Nak perfume tu. Tak ada, habis tadi. Tadi dia buka Habis habis punya. Wan beli banyak ni. Wan jual kat orang pula apa? Mahal pula. Saya jual dua, maksudnya abang jual 30 kan? Saya jual 100, tak ambil banyak pun tu. Boleh lah. Tak banyak pun. Tapi abang, aku cakap kita sambung pasal episod yang lama. Yang mana? Yang depa kata Abang Mak Noah kita ni takut bini lah apalah. Bukan dia takut. Dia okey kalau contoh dia bawa Kak Bella pergi mana-mana macam main bola ke apa. Dia nak pulang maksudnya meluangkan masa. Bagi Kak Bella bagi Kak Bella tahu maksudnya macam mana suasana dekat tempat bola tu. Sebab dia kenal kita pun dari futsal Wan. Betul. Faham. Sebab kita tak tahu jalan cerita dia. Itulah jalan cerita dia macam itulah. Itulah aku Dia nampak. tahu. Kalau macam ada kata Mak Noah kalau pergi mana-mana ada orang tangkap gambar ke apa kan? Biasalah ada orang saja nak update kat Kak Bella, takutlah keselamatan abang Mak Noah ni kadang-kadang. Pandai pun. Kadang-kadang abang Mak Noah ni dia ada satu masalah, dia terlupa charge bateri. Pandai. Phone dia habis bateri, lepas tu tempat share location tu kat Motor lama tak ada tempat cas. Betul lah. Sebab tu sikit air rosak. Aku walau macam mana boleh, aku belakang luar gentle aku cakap. Terima kasih Wan. Sama-sama bang. Abang tak payah beli bang, tak payah belajar buku-buku mengarut. Abang dah maha guru. Tak. Okey. Gila. Kak Bella bukan saya tak kenal. Ya. Wan tengok. Aduh. Gila, dah pada naik kancing dulu. Cepedok kat Wan ni. Aku trauma dah. Nak buat pucuk cepedok. Takkan Kak Bella trauma Kak Bella? Trauma sebab apa kak? Hari tu kena bekan gila-gila macam ni. Sekali Lalang tu. Dia takut lah tu Wan. Nampak dia ambil perfume tadi betul. Bang takkanlah. Abang pun boleh percaya saya kan. Tuan gas minyak tong gas.
Ai. Tuan gas. Oi. Azmi sikit. Kak jangan takut kak. Waktu hari tu saya bukan maksudnya belah sana. Saya tu nak ambil tahu cerita. Akak tahu tak? Akak faham tak? Macam belikih ha, belikih. Faham Len? Faham. Macam nak dengar kedua-dua belah pihak. Faham. Belah sini sedap. Belah ni faham tak? Tak apa, buat adik tengah sibuk tu, dia tengah fikir nak masukkan barang kat kedai Celeh. Betul. kedai Barang dah baru. sampai banyak. Nanti nak masuk kat kedai Chile banyak. Mana dah tu? Oh betul. Tak ada Dia tengah fikir tu, dia takkan bangun lah, dia tak bangun. Relax lah. Dia tidur weh. Dia tidur, dia bangkit. awak yang Kak Bella tak masuk dalam lain duk tengok Mak Nuat Weh, dok weh malas nak masuk ah. Tak nak tinggal kat dia. Aku nak pergi sebalik kot dia. Weh, janganlah hang ni sibuk. Janganlah Abang Mak Nuak apa ni? Nampak Masuk dua dah tu. dua. Tak best Abang Mak Nuak. Abang Mak Nuak tinggalkan Kak Bella, kesian Kak Bella. Nampak dua Kak Bella dah penat dah masak semua kat rumah ni. Waktu abang Dia nak spend time lah. Wan memahami. Apa Tak cakap peduk begitu ukut dia lah. Wan. Allah sabar asal kau Abang dulu. malu lah. Abang asal okok tu tak pergi mana ni. Orang tersayang ada kat sebelah ni. Duk tunggu. Oi. Lu ke mana tu Nuan? Macam mana? Wan main ilmu sikit. Ilmu apa? Ilmu orang tersayang duduk sebelah. Nanti saya ajak. Tu ada. Bagi Wan. Boleh lah, Len. Nanti kau Kahwin dah sabar. tu. Chile dah nak kahwin dah Wan tu. Bagilah kat sini Dia semua senang orang lah. muntah. Dalam rumah tangga ni, Le. Walau macam mana pun kau kena saling mempercayai. Betul? Jangan ada rasa was-was. Lepas tu jangan rahsia. Betul Wan. Wan cakap tu betul. Dia satu dia, Le. Jangan kau berahsia sebab apa? Kau tidur sebantal, apa pun, kau kena bagi tahu dia. Dialah sebenarnya, okey, yang akan susah dengan kau, dia, mak bapak kita, atau family kita yang terdekat, adik-beradik kita. Dengan adalah segelintir kawan-kawan yang betul-betul rapat dengan kita. Yang lain, selagi dia boleh tekan kau jatuh, kau jatuh. Ya. Pandai Wan. Wan pandai Wan. Wan degree ke? Wan Saya dulu pandai. bagian accountants. Oh accountant. Accountant. PhD. Ni si Celeh ni nak gimana? Tadi nak dengar pendapat saya. Tak nak dengar. Wan. Dia kedai baru dah tu. Benda ke apa? Kedai dah banyak sangat. Abang Adik datang ke bagi ni Abang Adik datang ke? Dah, tak ada. Ingat Abang Adik datang tadi. Kafe tu, Cile ambil kedai kafe tu ah. Oh buat Kafe. yang sama. Bang, kafe tu apa? Kafe. Kafe. Allahu Akbar. Banyak orang masuk tu. Mudah besar sini. Ni kedai Macam sebelah. mana kak? Apa besar kan tadi di sekali? Besar kedai dia tu. Oh dia, besar je Oh le. dia, mahal. Okey, adik nak masuk. Sak. Adik nak masuk ah? Lawak ya. Tak ada lah maksudnya. Tak, maksudnya kalau adik masuk cantik lah. Kita boleh berbincang lagi. Faham tak? Bagi adik tidur, barang dah sampai banyak dia nak rehat tu. Betul. Dia dah bangun awal. Adik tak tidur lagi tu. Jangan bagi dia Tidur dah le. Dia orang tua le. Apa? Boleh. Tengok. Oh. Okey le, hang tengok Abang Mak Nuak punya rambut putih. Mana ada, nampak oh? Oh tu lah. Abang Mak Nuak, Abang Mak Nuak. Kau tengok Abang Adib punya. Berapa banyak rambut dia putih. Oh. Hari tu dia cari tau. Dia cari part time sejam 20. Dia bayar. Suruh cabut uban dia. Aku cakap gila nak cabut Oh uban ya. dia. Aku cakap pakai dye je lah bang. Dia kata kat Uban dah Adik tu. banyak. Tidur lah. Hai, ni di invite ni. Hai. Apa weh? Ni di invite Hai. Mana? Ni side. Betul ke doa Tak lah, dia dah end lah. Dia baru end. Dia baru end. Cik. Tengok. Apa ni? Celeh, kau tengok muka Celeh tadi. Mana. Nak invite dah. Mana. Nak invite. Alah. Pandai dia. Dia orang tak mau nak invite tu. Assalamualaikum bang. Betul bang. Macam Abang Adik cakap tu, saya tak dia sokong pun satu bang. Sebab apa? Saya duk nampak dah. Saya belajar abang berapa lama lah bang. Yalah. Gila nak kata kat abang ni Kak Bella macam tu. Mana lo? Sebut nama pun banyak lah. Nanti Wan main kayu kan, dia bagi ilmu kawan ni. Tak tahu lah lepas percaya dengan tak percaya nak kita betul tak? Betul.
Takkan lepas tu mereka suruh kita beli buku tu buat apa? Gila Cik nanya. Ni pasal buku tu ada orang PM. PM kat Wasabi Celik. Kalau nak tanya, buku tu dia jual betul ke? Agak-agak lah Diorang ni tak payah buku Aku kenal sangat diorang ni. Memang keluarga bahagia. Memang jenis 24 jam bersama, pergi mana-mana. Sebab apa? Nak spend time. Sebab waktu dulu, waktu diorang orang kata nak menaik tu, diorang tak spend time. Diorang banyak kerja akiki. Sekarang banyak kerja lah siang malam. Sekarang ni Allah bagi masa. Macam ni lah, family man. Family man. Family man dia. Macam tu Celik. Macam ni Lagi lah. satu Abang Mak Nuak dah berjanji selagi nafas dia tak terhenti, dia akan bagi masa sepenuh hati dan raga dekat Kak Bella. Tapi masalah dia tinggal yang pergi RZ member baru ni. Mana RZ? Bukan RZ. Okey, RZ member tu bukan dia tinggal. Wan nak BP kali Wan. Yang RZ member tu nak tahu pasal RZ member DJ Jack apa dah betul dia pakai ni. Mana ada Okey, kau cakap pasal RZ member yang tinggal Kak Bella kata macam ni, tak apalah abang nak pergi spend time dengan me time dengan kawan-kawan pi lu. Dia kata macam tu. Anak-anak ni saya jaga tak apa. Saya jaga, saya urus hai rumah. Wan. Tak kat bos aku Wan. Si Kucai ni ada. Si Kucai ni mana-mana ada. Kucai dah tu. Kata kat bos aku Wan. Tengok tu. Buku kita sama Wan. Tengok telok sikit Cai. Si ayah dia Kucai ni, Allahu Akbar. Mana ada saya kata saya backup ke? Kau tanya abang ni. Rekod banyak Wan. Rekod banyak abang kata Wan. Hari tu hang berdalih-dalih Wan. Okey Kak Bella, saya kat belakang Kak Bella ke apa lah ni? Saya nak tahu dengan Abang Mak Nuak. Bagus Wan ni, jumpa abang ni peramah betul tak sombong langsung. Bagus Wan ni, memang bagus. Takkanlah ni Wan belakang Kak Bella. Nampak? Abang Kucai ni bau dah ayah dia dah belagak. Dia dah alih dah Cai. Esok dia pergi dengan bos adik pula. Dia Mana ada Kucai? Abang Kucai ni pun ayah dia dah belagak. Oh ya Cai. Dia sepuluh mata tu. Kanan pergi kat adik, kiri pergi kat mana. Mana ada. Kalau lagu tu keluar bayar abang kakak abang kak. Nak lagu tu keluar Mampu. Macam tak pergi dia. Alright bang. Cai. Bawa tu perfume tu. Tu. Dia apa? Kipas contoh. Kipas aku orang di sini. Wan nyanyi, lepas tu Wan nyanyi lagu Melancholia. Melancholia. Sedap tu Wan, lunak. Lunak Lunak. Kan tadi dah nyanyi nak kereta. Betul. Kereta 4x4. Wan, kira malam ni Wan jadi Wan bin Anwar hari ni kalau malam ni. Razif. Kenapa Ben Anwar pula bang? Jack Sakar ni. 12. Mana ada jet? Akak dengan abang itu tahu saya macam mana bang. Saya ada jet ke bang? Masuk esok dia mampu nak Weh kak saya jet akak kejap kak. Akak. Kok nak jawab pun 50. Kak. Trauma. Kok trauma Okey. Abang Manua percaya saya ke tak? Percaya, kita tengok mata Wan, mutau. Kita mata pun mata Wan. Gila tak duduk belakang kak. Ni Abang Mak Nuak kot. Yalah. Saya kata, bila sekali dah kena trauma perempuan ni dia ada satu kalau nanti hang dah kahwin Ya, dia nak kahwin. Jaga bini hang jangan bagi trauma. Maksudnya benda-benda yang boleh membuatkan dia tak suka. Anxiety. Kalau dia betul tak suka, dia tak suka. Jangan itu aku pesan. Hang belum kahwin gila, itu bayar kat hang. Yalah sebab tu kita duduk tengok maha guru kita, tengok Mak Nuak. Kita takut jadi macam Mak Nuak kan, kita takut juga ada CCTV kan mana-mana, itu takut macam tu. Kalau macam CCTV tadi macam aku cakap tadi. Rasidah perfume tu. Takut bateri Abang Mak Nuak ni kerap habis. Ya, betul. Keselamatan. Lepas tu dia tak suka charge kat public ni sebab apa? Dia macam dia tak nak orang tu cover kos elektrik semua. Betul. Dia faham bab tu. Itu yang bagus ya. Itu aku malah cerita panjang-panjang. Ayong kata aku jet. Jangan contoh sangat bahaya. Itulah. Sebenarnya dia yang takut bini .
Siapa? Tak payah cakap lah. Lain nak keluarkan buku tu untuk dia baca. Aku tak nak. Dia Wan sebut nama Azad Wan. Aku tak nak lah. Tak sedap lah leh. Kau faham tak leh? Betul lah bang. Tak cantik lah bang buka aib orang kak. Boleh kita buka aib orang? Jangan. Tu bukan cerita. Yalah bukan cerita tu nanti aku pergi mahang lah leh. Dia buat buku tu leh. Untuk dia baca. Ya. Okey. Senang cerita leh macam ni lah. Kenapa dia tak habis-habis cakap pasal buku kan? Dia nak bagi nanti bini dia tahu yang buku tu memang untuk dia. Faham tak? Wan teruk itu kena ngadik Wan ni, Wan. Malam ni Aku tak boleh leh kalau orang macam ni. Kalau tak percaya leh. Apa ke dia? Wan normal ke tak ni Wan? Ni serius kalau tak percaya tanya Ryan. Dia penting raya tu. Normal ke tak ni Wan? Tak apa Wan, Tak, kita saya ada tengok video normal. Wan. Nampak semua tak normal ni cakap Wan. Adik Betul ke normal, Wan? bang. Wan, Adik Imat. Adik Imat. Adik Imat. Oi, dia invite lah. Dia invite bagi naik. Saya kita sembang sini. Dia betul-betul belakang Kok Bella Kita bagi habis malam ni. Kita tengok. Dia hidup mati Kok Bella ni. Video ni kita ada Wan. Kalau bagi naik, nampak tu apa tu? Video. Video apa ni? Tu. Video apa tu? Dengar tak dengar? Tak ada. Asal tak dengar? Hang ni. Tak dengar pun. Cele punya radio kuat sangat. Mana ada radio kuat radio? Kami belakang Kak Muar Bella. Kita ada video nak. Lagi kita nak tipu abang kah? Toh. Ya. Kita ada video ni tu. Benda ni kita akan bawa naik. Toh. Dia memang betul-betul belakang Kok Bella nak. Ya. Memang. betul. Kalau malam ni dia live, ni kita bagi settle malam ni, bagi habis. Wan. Cerita. Kawan kasih cerita. Malam ni kalau dia naik malam ni, kalau dia betul anak jantan, dia naik malam ni. Wan, kalau kami nak percaya Wan berani ke tak, Wan terajang kursi sekali lagi. Kami nak tengok. Kajang. Oi, Kembali. Settle malam ni. Oi. Dia bangkit sekarang. Dia bangun sekarang. Wan, Tu Wan, cili mesti Wan tu. Cili mesti hadir mampu Wan. Wan. Kira Wan punya berani ni lagi. Kawan memang nak menghadap dengan bos ni Wan. Jangan takutlah, selagi saya hidup, nafas saya panjang, saya akan belakang kat Bella dengan Abang Mak. Ya. Wan nak Itu jumpa janji bos- saya. Wan nak jumpa bos Adik ni Wan. Lagu mana ni? Wan betul ke Wan? Takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berani kerana benar. Takut kerana salah. Pasal apa itu Wan jadi leh nak malam. Kalau takut, jangan ikut. Kalau ikut, jangan takut. Jangan takut. Malam tu Kalau lain, dah malam tu ikut, lain, buat Wan. ikut betul-betul. Apa bang? Malam tu lain. Malam ni berani semacam ni. Asik bang. Okey, bak kata ni Abang Kucai ayahanda Kedah. Ni. Dah. Yang baru naik, beli ke apa? Saya nak tahu. Dah, tak beli. Tak ada Wan. Dah share. Okey, macam ni kita beli nak dah. cakap. Hari tu, kita macam tu, kita nak dengar pihak sana. Kita nak jadi mata-mata. Pandai ni bos Adik ada nak tengok Wan duduk belah mana ni malam ni. Malam ni kalau dia ada, dia naik sekarang lah. Oi, garang ni. Oi. Ni kira serius punya ni. Abang ni Serius tak bang. main-main. Jam 18 nak sini. Tengok dia Saya tak main. Kalau benda ni, saya takkan buat main. Sebab apa? Ryan tu saksi hidup saya. Kau tahu Wan telan apa malam ni? Wan telan apa ni? Semacamnya berani. Mana ingat Wan? Berani apa? Berani ni. Wan ni lain macam ni. Bukan lah. Ni soal dia. Kenyataan. Macam, kenyataan lah. Ni aku dah kahwin. Hang tak kahwin lah. Hang tak faham. Tak tahu leh. Macam mana kalau esok Cili kahwin Wan? Cili Hang kahwin budak sana, baru Wan. dalam perkahwinan. Hang tak tahu apa. Kalau hang nak cakap banyak pun tak boleh lah bab ni. Sebab kita dah kahwin. Ya. Sebab tu aku tak ni cakap Wan nak apa. timbang anak kedua. Ni aku lagi nak anak kahwin kedua lagu ni. mana Wan? Apa? Esok kalau Cili kahwin lagu mana? Tengok Ustaz Cili reject hang pula Cili.
Celek kalau Celek kahwin saya rasa Ceri duk bagi dia macam-macam. Ceri bagi je, sorry tak kongkong dia. Oh, hang ada dia Jack hang pula. Betul. Sebab kita dah lepak dengan Ceri semua. Kita dah duduk berdua. Oh, wow. Maksudnya saya, dia, Ryan semua dah duduk bersama. So kita tahu lah. Maksudnya Seri ni bagus. Jangan buat benda bukan lah. Macam Wan. Macam mana? Macam Celih. Macam pergi kedai makan. Dia pula kalah. Wan tak buat seri. Kita macam mana? Betul. Saya tanya dia, kenapa tak buat Seri? Dia kata Seri tak mau lah. Dia nak duk settlekan packing barang mah. Macam Wan macam mana pula? Macam Wan. Nampak tak Macam Abang Mat saya. Nuak? Nampak tak Abang Mat Nuak? Saya. Nampak. Saya kalau kata saya nak keluar, saya kata macam ni contoh lah kan. Saya nak keluar lah, contoh nak pergi, nak keluar lah, nak naik motor kan. Saya tak payah bagi tahu. Awak tak beritahu tapi kena beritahu kan kalau jadi apa-apa payah kan. Saya tak payah bagi tahu sebab apa? Dia dah tahu hobi saya. Sebab dia dah saling memahami. Sebab apa? Kita dah kahwin 6 tahun, dia dah tahu adat resam. Wan nak tanya sikit boleh Wan? Sikit lah. Boleh? Wan kahwin dengan robot kan dengan manusia tu? Manusia kenapa? Kenapa abang cakap macam tu? Dah pasal tak payah abak-abak apa dah. Keluar terus Okey, ya. dia bukan macam nak. Dia okey macam kita dah keluar motor. Bang, abang nak pergi ni. Maksudnya tak marah lah. Dia tak habaq, tapi bila keluar kan. Ni guru sebenar ni. Ni guru sebenar ni. Hampa kali Salam. guru ni apa sesat. Ni bukan Salam semua. Tapi tak boleh. Kalau saya nak pergi mana saya abang. Abak Wan kena abak Wan. Nak abang macam mana le tak kahwin lagi? Abang apa? Macam kami kena abak Wan. Tak, kalau contoh lah macam kahwin lah. Apa contoh belum kahwin lagi mana boleh contoh? Contoh kalau kahwin. Kalau kahwin. Kalau kami kena abak Wan, kena beritahu sepatah yang. Tak, ni macam contoh. Okey, kalau pasal keluar kan, dia dah tahu adat resam. So, dia dah tahu, abang nak pergi keluar. Dia dah siapkan baju, dia dah buat itu. Itu bawa guru. Dia dah tahu, abang nak pergi keluar. Hati-hati bang, semoga dia murah rezeki. Awak tu bawa baik jalan. Kelak kena murah rezeki lah, bukan Kena abak hati-hati. jugalah. Kira ujung ni Ya, dia kata dia murahkan rezeki. Semoga rezeki abang. Dia cakap itu. Rezeki maksudnya, jumpa orang-orang yang baik. Wan kena abak jugalah. Kena abak jugalah. Maksudnya abang apa? Kena abak kat bini jugalah nak Wan keluar. dia tak bang. Tak abang. Tak abang, Wan padu. Ush, Dahsyat awak nak Dahsyat nak. awak ni. tak ada biasa ke benda ni biasa. For first ni saya rasa kekok. Yang baru-baru ni dia kena jumpa pintu. Kena Wan. Apa? Yang baru-baru ni dengar-dengar ada kena empah pintu apa semua pukul 4 pagi macam mana Wan? Bukan itu. Kan hari tu lock ni tak rapat. Hari tu lock tu tak rapat. Okey. Hari tu kita telefon tukang tu dia kata bontak sikit kuat. Dia kata ontak sikit. Wan, kalau di depan ni memang aku gegar muka hang ni Wan. Bang, dia macam ni. Ryan banyak kenal saya. Ryan tahu saya punya A sampai Z punya detail. Raya pun tak nikah lagi Wan. Tak nikah pun kena Bukan, kokong dah Wan. bukan dia. Okey, dia memang tak nikah. Tapi dia tahu macam mana saya dengan bini saya. Dia tahu. Sebab kita rapat daripada budak sekolah lagi. Bukan nak kencing lah. Dia banyak tahu pasal hal saya. Ni Wan berani lebih ni. Lain macam ni. Sama. Ayam berapa kau mesti untuk dia? Ada, aduh, bibus sikit-sikit tu baca-baca. Macam makan apa ni Wan? Berani sangat ke ni Wan? Makan hari ni Bukan hari ni. Hari ni maksudnya benda-benda tu aku tahulah Abang Mat Nuak ni macam mana. Betul kan. Gila. Dia takkan buat macam tu. Dia takkan takut bini. Kak bela macam-macam ni. Nak pergi mana pergi lah bang. Jangan buat benda bukan-bukan. Buat bagus. Jalan elok. Kalau macam bos Haji, kalau macam bos Haji macam mana Wan? Kalau macam bos Haji Wan? Tak ada cakap Hai. Bos Haji kalau keluar lagu mana Wan? Tak payah. Itu aib. Tak yang cerita sini tak sedap. Tapi kalau bos Haji dengan Wan macam mana level? Kalau bos Haji dengan Wan? Kalau dia? bos Haji dengan Wan, level tu macam mana berani lagi tu? Level tu tak boleh dia habak lagi lah. Sebab apa sekarang ni pun dia dalam pematian lagi. Dia di bawah pengawasan alkohol. Kaki bengku. Weh, dah pergi mana? Dia kencing. Oh, kencing. Betul tak? Walau Dia kata ni, Wan bini dia call pun dia end dah. Duk Aminah. Jangan Wan berani. Wan berani mi orang ni. Berani. Kalau Wan berani, dia berani. Kita kena Berani orang balari orang asli no. berani-berani bawah tu buat apa lah? Tengok-tengok ni. Wan tenang pintu bila Wan? Jangan tu. Dah masuk lah. Wan lah tenang pintu bila? Comel ni siapa ni? Kak, tunjuk lagi kak. Aku tunjuk full. Jangan Wan tak baik Wan. Wan lah tenang pintu bila Wan lah tenang pintu.
Wan, ni. Tak baik. Ay, nak mandi lagi kot. Nak mandi lagi kot malam ni kot. Nak mandi lah. Jangan sabar Wan. Sabar Wan. Wan, lah tenang I pintu see. dah, Wan. Lah tenang pintu. Tapi Le, tak apa mandi Le. kita buat cara mandi Wan. Apa? Nak mandi kita buat cara nak mandi. Nak mandi lah. Ay, Sat, tunggu bos keluar dulu, Sat. Tunggu bos Nak kita mandi keluar abang, dulu. kita awal. Sat, kita tunggu bos kita dulu. Bagi tahu Wan kalau nak mandi. Bos lari. Kalau nak dia mandi keluar lah. ni. Bos Jangan lari main-main dia lah. keluar, Wan. Anuak cepat Anuak. Aduh, cepat Nuat. Lama pula si Mak Nuak ni kencing. Selalu sekejap Kita boleh, Wan, baru kita boleh tengok rambut Mak Nuat dia jatuh tak jatuh. Abang kakak, kalau abang kakak nak tengok rambut Mak Nuak jatuh malam ni, Oh, tak Jom. boleh. Jangan. Dia nak ajak fikir mandi. Jangan. Gila. Kesian kat bos saya. Rambut dia tu lah yang paling panjang. kita tengok macam mana. Macam mana dia punya rambut? Pacak tak pacak? Jatuh tak jatuh. Jangan terpedaya. Jangan. Dia Macam pernah mana pelan-pelan. akak saya? Ready tak ready? Weh. tak ready. Tu, no comment. Dok, Sat, tunggu bos keluar dulu, Sat. Wan, tapi kalau dia keluar buku tu memang saya nak beli, Wan. Sungguh, Wan. Apa benda? Buku? Apa dia? Buku jenis berani-berani tu saya nak beli. Awak, abang takut ke? Takut. Saya takut, Wan. Asal abang takut dengan apa? Cuba saya boleh bagi solution. Pasal Kak Zeti ni lebih pada singa, Wan. Singa. Okey, apa- gantikan dia dengan tempat singa. Abang kena jadi Tarzan, Wan. Abang kena jadi Tarzan lah. Baru boleh jinakkan dia. Yes. Mana kalau abang nak keluar ride, abang pergi je terus. Abang pakai baju Tarzan, pakai baju setengah bagi nampak pokok sikit. Abang gantung kat kipas. Main dosa, Sat. Bos saya keluar lah. Sat. Main dosa. Jadi ikut ni, legit ni. Aku dah abang tadi. Tapi Cai okey lagi. Apa singa? Macam yang Wan punya. Wan punya tu garang lagi pada kat zoo tu. Takkan kot, sini. Ya. Wan punya Garang lagi ni. garang. Ya. Kita buat teman ni. Alah, sembang apa pun boleh sembang. Agak-agak lah bang. Ryan tahu pasal saya. Le, apa benda ni Le? Abang Mak Nuak. Ya. Ramai nak tengok rambut Abang Mak Nuak jatuh. Sabar. Abang Mak Nuak ready tak ready? Cili. Wan. Lah kena marah Cili tengok macam mana Cili. Hambak Sat Cili nak dengar ke ni? Berapa puluh ribu orang tengok ni. Nak dengar Sat. Cerita Cili hang kena cerita. Tak boleh. Saya belakang dia mana boleh. Dia nampak dah. Kawan kasih tak boleh. Wan kasi. Tengok misai ya. Tengok tu. Abang Mak Nuak, nak turun rambut tak hari ni? Ha? Nak tengok rambut Abang Mak Nuak ke bawah? Stephen lah suruh mandi. Ayah memang akan kalah Yan. Wan akan menang ya. Yalah. Mana ada kita tak tahu rezeki. Anda nak tahu. Mana kita tahu rezeki kat siapa? Oh. Cili dia pam dia kredit dia ada banyak lagi. Oh ya. Jangan Cili kredit dia banyak. Dia ada 3 akaun. Wow. Macam mana? Nak tak nak bang? Jangan. Aku tak boleh faham. Aku tak Boleh. boleh. Kan Dah, Abang boleh. Nuak kami gendut lah ni. kita dengan Wan. Benda dia apa Wan? Denda apa dia? Mandi rambut basah ke bawah. Rambut basah. Memang nak mandi pun ni. Wan, saya tekan Wan lah. Wan, tekan lah. Cili, Wan, tekan kita lah. gendut Wan. Ayah Sat. Tekan Kita lah. dua Tekan lah. Oi, tak Hai, boleh. Sat. Mana boleh apa dua? Tak boleh. Tak apa Nombor juga. 3 mandi. Nombor 3 mandi bila. Mereka nak geng 2. Okey, Le. Kita main Apa gentle. dah Nombor lebih 3 kuat mandi. dah weh. Tak boleh. Hampa 2 tak boleh. Okey, Le. Kita main gentle. Kita main bersih. Nombor 3 mandi. Okey, nombor boleh? 3 mandi. Geng, hampa share Sat kat Kak Bella bagi 1000 geng. Nombor 3. Hey. Okey. Sat, tunggu anak Sat. Tunggu anak Sat. Tunggu anak Sat. Pergi Tunggu anak anak Sat. Sat. Tunggu anak Sat. Tuan, bos tinggal aku ni lagu mana? Bos. Ayah, apa ni? Cai lah ya. Tengok baru dah fikir pun lari dah. Cai. Ya. Wan. Bagi Cai lah. Chan gen. Mak Nuak kita gendut. Janganlah, jangan. Sat, Ini pun panggil tak Mak Nuak. apa yakin dah ni apa duk ajak dia fikir esok dia telefon. Cepat lah. Sat, nombor 3 mandi, Mak nombor Nuat tak 3. ada supporters. Memang menang kat Wan dengan Cili. Bukan kak. Okey, Sampai kita share Sat geng. kita pecah. Hak mana sokong Kak Bella apa mandi, apa share Sat pergi kat Kak Bella. Weh, Kak Bella kita tak pandai. pecah. Kita Weh, pecah weh, 3 kak. Ha? Kita pecah 3. Maksudnya semua tak tim. Semua tak tim. Semua tak tim. Ah. Tu kita bagi kita mesti dia menang. Kita bagi
Nak tahu? Saat-saat nak flip kamera. Kita tengok nombor kali kedua mandi tak? Saya first time fikir ni. First time saya fikir. Weh, bagi semua kena, bang Wacik. Bagi cile lah, geng. Bagi cile. 11,000 bagi cile, geng. Kami semua nak tengok Mak Nok mandi. Okey, kali ni 2 orang mandi. Kali ni 2 orang mandi. Kalau ni Kucai dengan Mak Nok. Tak, bukan. Bukan nombor 2 orang mandi. Apa tahu, geng. Cantik. Kak Syah Amara ni sultan paling besar. Kak, tolong adjust cile nombor 1, Kak. Tolong bagi cili kena mandi. Kami nak tengok cili. Tolong bagi cile mandi pelan-pelan. Tolong bagi cile mandi pelan-pelan boleh, geng? Okey. Okey, ataupun kita ubah. Kita ubah boleh tak? Sana. Adik kau. Okey. Okey, Kat luar. ayah standby ya. Ayah Sat. bagi nombor 1. Bagi nombor 1 apa weh? Sat, jangan. Betul? Kita main taktik baru. Okey. 40 saat lah. Baru bagi nombor berapa kena. Anuat kalau ada tadi. Okey. Jadi tinggal 40 saat lah. Anuat pilih nombor mana kena. Okey, baru senang. jadi kelas kabut. Bagilah can kat Abang Wan. Okey, 40 saat lah. Kalau pertama kali dah kena lah dah pakai ni. nak mandi. Tak main tak Okey, 40 saat. Mak Noat tak main pun tak pun. Tak main pun tak apa. Tapi selok bantai lah. Okey. 40 saat lah. Iwan, rambut pacok Iwan. Okey, boleh. Boleh 40 saat. Okey. Okey, 40 saat lah. Abang Noat akan sebut nombor berapa kena lah. Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wan ni pandai Wan tu. Cile sama. Lo tak boleh pam sendiri. Tak boleh pam kat kami Cile dah. Janji dah. Janji Cile dah. Cile dah. Nombor 1 lah ni. Dah. 40 saat lah. Baru Anwar akan sebut nombor berapa yang kena. Sagi kita akan tengok tak bergerak ni. Sagi kita akan tengok tak bergerak. Boleh Cile dah? Tak boleh pam sendiri. Kucai trauma. Dia Bang, 40 minit tak 40 saat tak boleh. 40 saat tak boleh 1 minit. Jangan 40 saat. Okey, 40 Ya, saat. depan takut. Dua takut nombor. Dua takut. Wah hero Wan, takkan Wan takut. Okey, 40 saat. Okey, baik. Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak Okey, Wan tekan Wan. Jap. 40 saat Wan lah. Mana boleh beri dua? Depan ni. Okey. Mute dulu. Gang, standby. Jangan Okey, Abang Kakak. jangan apa-apa. 40 saat. Kakak, dia cuba nak kena Standby sahaja. Standby, Abang Kakak, Dia benda akan sebut nombor apa. Hang sebut tak? Hang sebut ikut dah. Hang kena main dengan kayak ni. Aku pun tak nak cakap. Relax, Abang Kakak. Jangan Kira game terbatal kalau ada siapa-siapa pam diri sendiri dah. Abang Kakak, jangan tek Game lagi. tu pakai. Hold. Jangan bagi Abang apa-apa. tengok, tolong tengok Sat. Jangan bagi apa-apa. Tuan gas semua jangan bagi Geng, apa-apa. bagi cili Relax. mandi ya, geng. Bagi cili Jangan mandi. bagi apa-apa. Ya. Tu Bagi dia. cili mandi. Bagi cili mandi. Tak apa. Relax. Kita tengok. Hold. Semua hold. Dia tengah jalan laju lah. Jangan bagi apa-apa. Tak boleh abang. Jangan Jangan bagi apa-apa. Satu pun jangan bagi. Jangan bagi satu pun. Tolong. Tak. Jangan pam apa-apa. Relax. Nampak Relax. Pam je, geng. Pam je. Okey, jangan dengar kata mereka. Pam dia, Kita relax. Geng, pam dia, geng. Kita relax. Dah mandi dah, buat apa nak tengok lagi? Kena tengok Wan pula. Kita nak tengok 2 kali rambut dia jatuh, geng. Abang Kakak kita sayang. Geng. Kita jadikan sejarah malam ni. Wan, kita pergi pam kat Cili tu ya, Wan. Pam kat Cili, pergi Cili jauh, Wan. Kita sejarah Abang Kakak. Tak ada darah, kita nak tengok Wan. Kita tak pernah tengok Wan Alamak, mandi. Enima ni saja je cari pasal. Enima aku tahu Han Tiong. Macam biasa Tiong jalan kerja. Abang Enima tak payahlah, Dima. Abang Enima. Masuk agensi Tiong. Aduh, si Enima ni segabut. Enima buat kerja. Tu agensi aku masuk dah. Tiong buat kerja Tiong. Puluh apa Mak Nok? Okey, relax bang Puluh apa Mak Nok? Ketua agensi tu bahagian mengunak. 40 saat, jangan bagi apa-apa. 40 saat. Pam. Kalau dia pilih nombor 1, ramai keluar pagi tap-tap kat Mak Noah. Enigma. Tolong Enigma Cili nak tutup ranking. Hampa pantau Cili. Pantau Cili dia nak tutup ranking. Pantau Cili, geng. Pantau Cili. Ya, Cili dia Sabar. tutup ranking. Abang Kakak saya sabar. Ya. Abang Kakak saya sabar. Geng, Sabar. Okey, bagi Wan jauh lagi, geng. Sabar. Wan jauh lagi. Abang Kakak saya sabar. Jauh lagi. Hold, Lagi. Santai. relax. Abang Kakak saya relax. Abang Kakak bagi kat Mak Noah, Kak Bella tepat Mandi dah Wan belum lagi. tap kat dia boleh tak? Bagi dia 10,000, 11,000. Bagi dia 11,000 sama dengan saya. Kali Itu Wan nanti kau main nak bagi pilih saya Wan pun mandi bayar. sekali. Bagi Wan bagi dia sekali. Pertama kali ni kita main bagi Wan mandi sekali. Hul abang. Enima ni segabut lah kau Enima ni. Puluh macam mana? Enigma nombor apa, Wan? Enigma nombor apa, Wan? Tak tahu dah saya ni Enima mana
Nombor. Nombor tak ada lah bang. Kau Tak ada ngajar. nombor. Abang Geng, cakap motor, okey, geng. bagi dia 12,000. Okey, Motor bagi dia dia sama poin yang saya. Bagi Mak Nuak sama poin yang saya. Motor dia jam, geng. Motor dia jam. Tolong adjust, geng. Kat Wan. Wan mandi sekali nak tengok. Kakak, bagi dia 13,000, 14,000. Okey, diam, relax. Bagi dia lebih saya daripada saya. Bagi dia lebih pada saya. Bagi dia lebih pada saya abang kakak. Okey, abang kakak, bagi dia lebih pada saya. Bagi Mak Nuak ni 2 kali rambut dia turun. Bagi dia, okey, bagi dia lagi, bagi dia lebih bang. Bagi dia lagi. Bagi je bagi. Bagi dia lebih, bagi dia 13,000 lebih. Bagi dia nombor 1 bang kakak. Bagi Muhammad Bella dia nombor 1. Bagi dia nombor 1. Bagi dia nombor 1. Tolonglah bang kakak, bagi dia nombor 1. Saya nak dia nombor 1 je, betul dah. Bagi dia nombor 1 dah, bagi dia nombor 1. Ni tau. Ada kali ni tapi tak nampak belakang ni. Tak bilah kali tu. Tu lah. Oh, tu dia nak tambah yang lain tu. Lah, Abang kakak, saya Terima kasih, 13,000. weh. Saya kena bagi Tiong tu ya. Tiong. Hang bagi berapa? Tiong boleh komen. Tiong. Abang kakak, saya ada 13,800. Nombor 1 mandi dia kata. Dia ada 4,000 abang kakak. dia. Berapa sangat ni? Bagi dia 4,000, bagi dia 4,000. Tembak Wan. Bagi dia nombor pertama, bagi Aku nombor suka pertama. nak bagi Wan mandi bagi dia sejuk sikit dia duduk Tolonglah luar. abang kakak, Sebut bagi je dia nombor nombor apa nak sebut. pertama. Han sebut je nombor apa nak sebut. Han sebut je nombor apa pun. Anak tinggal 40 ring ha. Berapa sangat? Bagi dia nombor pertama. Standby. Jangan tek-tek bagi dia nombor pertama. Nombor 1 pun boleh. Bagi nombor 2 tu pertama. Kau boleh kalau Bagi nombor 2 tu pertama. Saya 14,300. Dia kan jadi kelang-kelang ni. Ya, aku tak pandai weh. Saya kan jadi kelang kabut. Okey, bagi dia. Satu atau 3 hang pilih ya. Okey, 3 saat kita. Bagi dia. Okey, Nombor 3, nombor nombor 3. Nombor 3. Ha, nombor 3. Ha, nombor 3. Abang kakak, pam kat jelek. Nombor 3. Pam kat jelek. 3 geng. Ah, Cilik tengok. Pantau Cilik geng. Pantau Cilik. Pam kat jelek. Pam jelek. Pam kat jelek. Abang kakak, pam jelek. Okey, cantik. Okey. Nombor 3. Tolong tak geng. Bang, saya dekat ni bang. Bang. Cilik kantoi ke tempatan. Cilik kena mandi. Cilik kantoi. Cilik mandi. Cilik mandi. Bang, tu nak saya dekat ni. Kantoi. Bang, saya dekat ni. Orang lupa kat lagi. Wah, Cilik mandi. Orang komen tu. Wah. Nombor 3 kan? Nombor 3 kan? Dah. Nombor 3. Dah. Cilik nombor 3 ke? Wah, nombor 3 kan? Nombor 3, Wan. Mandi, Wan. Wan, mandi, Wan. Itu MVP tu celek syaitan. Mandi, Wan. Okey, Wan bergaduh dengan Cilik. Tapi syarat kena mandi. Kita tak tahu Wan. Okey, Wan. Kita mandi 2, Wan. Kita mandi 2, boleh, Wan? Fikir ni no. Serabut dah hujung-hujung. Wan dengan Cilik bergaduh tapi nak salah seorang mandi. Wan, kita mandi 2, Wan. Boleh, Wan? Kita mandi 2. Kita mandi 2. Boleh. Okey, mandi dua-dua. Shampoo. Mana ada shampoo kat kedai? Mana ada shampoo kat kedai? Jadi, dua benda tak? Mana ada shampoo kat kedai? Wan, pelan-pelan, Wan. Wan, ni kan Wan. Pelan-pelan, Wan. Ustaz, Cilik mandi. Mesti buat apa lah. Lagu Bella. Thank you, geng. Lagu tak ada. Terima kasih Wan. Tolong Wan. Terima Terima kasih kasih. semua. Terima kasih. Kita pertama kali ni. Lagu apa pertama? Lagu yang syok seronok. Bagi dia mandi. Tak nampak Cilik tak nampak. Wan tak nampak. Ni mandi ni. Okey, baik pelan-pelan. Cilik. Tiong, terima kasih merosakkan permainan Tiong. Terima kasih. Tiong tak rosakkan game. Aduh. Cewa no tu. Oh. Rambut pacuk. Tak nampak lagi Wan. Wan, Cilik tak nampak. Nak mandi. Harem tu. Ni cuma salah celek pergi pam sendiri. Tadi Wan, nampak? Kita tetap belakang Wan. Aku dah selamat ke gol tadi? Ada last game ke tak? Ada tu kepala ya. Okey, last game Kucai kena mandi kalau dengan Mak Nuak. Aku nak balik jauh. Nak ready. Tak kira. Baju ada, baju kita ada, rumah kita ada baju. Baju ada. Mandi. Kawan tak mau. Cepat. Sebab Baju rumah Kucai kita yang ada. bagi kami mandi. Baju rumah kita ada tak apa. Sabar. Boleh. Okey, sekarang ni tak main 40 second tu. Segabut aku main 40 second tu. Dah lepas sekabut apa boleh tak? Sayang, kena ambil. Nombor 2 dengan 3 kena 2 orang kali ni. Tak boleh seorang je lawan. Seorang Wan, seorang Adil.
Masuk macam kau. Dia lebih adil lah kalau seorang Wan. Allah tu Okey, pula nombor terlibat 3 kena. Ha? Nombor 3. Lah ni kalau panggil Ryan, Abang Nuat geng Ryan tak boleh Tak boleh, dia adik saya. Oh. Lah ni kami geng Chile Wan geng Ryan pula Tak boleh tak? Tak boleh. Tak boleh Kita gaduh 3. Okey. Nombor 3 lah. Geng, anak-anak buah saya ramai kan? Guru, ya. Anak buah saya ramai kan? Bubu tak ada, kena pakai akaun saya, Bubu. Bubu tak ada. Habis baju family mat saya. Oh, Ryan kuat. Wan takut dengan Ryan. Faham. Guru tu, okey. Oh, Ryan sangat kuat. Abang kakak lepas ni kucai pun mandi juga Akak baju ada saiz Ada baju ada saya. Okey, cantik. Saya masuk kepala ya. Geng. So, yang Kita ni pilih bagi. 40 saat jugalah, no. Pilih 40 saat Tak jugalah. ada. Nombor 3. Pin mampus sama 40 saat tu. Mampu dia bawa. Itu jenama main jenama apa pun tak tahu Tak nak aku. Patutnya Cile, bos adik kena geng dengan bos Nuat. Lawan dengan hampa dua. Oh. Baru betul. Kena Tapi setting. buah adik tak ada. Kucai lah kucai. Kita bagi kucai lagi. Cile. Okey, macam mana? On tak on? Ikut Abang Nuat okey. Ni last game Nombor 3 Okey. kena. No pump sendiri Cile. Stop pump sendiri. Okey. Dia pergi sampai 30,000. Dia takut kalau dia pump sampai 30,000 tu. Habis 1,000. Habis dia Allah. 60% bagi kat dia dapat 40. Enigma Baik, pas bagi kat aku. Enigma. Ni macam mana ni? Ni macam mana ni? Ni nombor 3 kenal Nombor 3, geng. Apa buat? Enigma pump saya Enigma. Enigma lintas saya Enigma. Enigma pump saya Enigma. 2 dan 3. Tak apa, kalau dia main 5 pun tak apa bangga. Tak boleh geng, saya betikong. Okey, pelan-pelan lah. Okey, kalau Mak Nuat nombor 3, Mak Nuat kena mandi dengan kucai tau. Kita mandi sekali. Ya. Kalau Chile, geng, malam ni kita bagi Chile 2 kali mandi geng. 2 kali malam ni geng. Kita kena bagi Okey, dia pula. pump jeri tak boleh. Chile dah tukar baju geng. 2 kali, nombor 3. Okey, Wan, tekan Wan. Baca doa. Jap lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak. Kecil towing. This kecil towing. Dah ini. Kecil towing. Ya tak. Ya tak. Ya tak. Ya tak. Ya tak. Ya tak. Berapa banyak ni? Mi goreng tanam. Okey, kita bagi Dono mandi. Bagi abang saya mandi. Muhammad Azhar, gigi panjang, bulu ketiak pun panjang. Yang Maliki mau lagi. Cariat. Okey. Ni kali 3 bang kakak Siapa ada booster, jagi yang kat booster kali 3 ni Okey, bagi booster bang kak. Bagi je booster. Siapa ada booster? Anjut je booster. Kita marah ni. Rio. Okey Rio. Amat sotoy wala sotoy. Wala anjing kenai. This is anjing kenai. Ya tete. Ya ta. Ya ta. Ya ta. Menyoy. Kairul abang Kairul. Tak cukup, tak sempat. Abang Kairul tanam anggur. Ya ta. Mereka mau bah. Zen. Ya ta. Kita ini Tan Sri Jonah rambut panjang tak pernah potong daripada kecil. Syabel Imran sayangku. Syabel Imran. Ya ta. Ya ta. Syabel Imran. Cinta ini Putri Sulung. Putri Sulung. Alif Zakaria KLCC. Ya ta. Ya tak, Syabel Imran. Ini kita tengok dua mandi. Tika, Fahani, thank you. Hafiz. Ina. Linontong, Jojo. Ya tak. Syabel Imran. Dika offline, Muhammad. Terima kasih banyak boy. Hani. Izwan. Terima kasih. Alif Pak Yala. Belafa. Ika aja. Sri Jonah. Mana nombor 1 ni? Order bersatu, order. Kipas. Gini kipas. Geng, 30 saat ni. Balun tu geng, balun semua tu geng.
Kesian Kak Nok. TTU ni kalau ada TTU settle lah ni. Nombor tiga kena, eh? Cili kat 50 weh. Ya, TTU tu cantik. Masih Aiman. Tak apa weh, Aiman. Masih Aiman, thank you so much Aiman. Mat Kamisan, Mat Hey, Kamis. thank you. Mat Kamis hari ni hari Jumaat. Mat Kamis FMS. hari ni hari Jumaat. Terima kasih. Mat Kamis hari Jumaat, eh? Tak ada. Okey, cantik. Kak Syala, ya, Cak Almara. Kak Syala Almara. Tak nak main ni. First time. Diam. Geng. Diam. Dah, geng. Jamrian. Kesian kat bos saya, geng. Kesian dia ada team, geng. TTU tak ada langsung, geng. 20 saat, geng. So anjing. 20 saat lagi. Tak payah. Daripada tengok chicken mani dah bawa ni. Jangan lah. Geng, buku tak ada. Tak boleh, lepas dia bubu. Nak campur bubu. Kita tahu. Nayong bos saya malam ni. Nanya. Buku tak ada, obeng. Almara Dua Syal ni mani Cak Almara Syal Gorgon. Kamu harap bagi Ha? Almara Syal Gorgon. Siapa weh? Aduh, Benda ni? Weh, macam apa weh? Apa dia weh? Tu besar lah. Weh, apa dia weh? Apa dia weh? Sumetam. Sat. Dia tak ada buku. Allah Akbar. Weh, terima kasih. Kak Syal Almara Syal Gorgon. Sat, macam mana nak tekan Almara nama dia? Syal Gorgon. Okay, dekat sini. Sana Bella duduk tiga je, geng. apa dia pemain bubu weh. Bella memang Ni, Syal Almara Syal Gorgon. Pembekal pokok Kak Syal Almara Syal Gorgon. Nasib baik. Kak Syal Almara Syal Gorgon. Abang pembekal pokok, abang pembekal. Saya nak beli pokok nanti boleh? Pokok yang kecil je, pokok kecil je. Saya nak tanam depan bunga. Pokok mula-mula bunga mula tanah tepi pantai itik bertelur ayam menetas. Pokok bunga. Saya nak tanam pokok kayu manis. Boleh tak bang? Kak Karim Melati, terima kasih. Kak Syalmara, terima kasih. Syabir Imran, terima kasih. Apa nama Arab ni? Cik Mutam 7, terima kasih. Sam Dizai, Tan Sri Jona, Aero, Khairul, Brother Wan. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat. Dan rezeki abang kakak yang mana kongsi dengan Kak Muabela, dengan Celes. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan akhirat. Dan rezeki abang kakak saya tidak putus seperti Zam-Zam. Amin, amin, rabbal alamin. Kita nak beli tinggal petani Abang pula. kakak, jom kita follow abang kakak kita. kena Abang mandi. bekal kita. Kita bagi 31,000 malam ni. Bagi 31,000 minta. Akak Karim Melati kita. Kita Karim bagi Melati. Kak Syalmara. Kita bagi 34. Syabil Imran. Tu, Haniak tu. Sam Dizai, Tan Sri Jona, Aero, Khairul, abang Brother Wan. Kucai mandi ha. Potong kucai mandi ya tu. Patutlah. Ya, aku cakap kena mandi. Sebab saya pun mandi tadi walaupun saya nombor 1 tau. Maknanya semua mandi dah. Aku tak terlibat dalam mainan apa. Oh. Patutnya. Sebab apa terlibat? Sebab kucai yang bagi punishment. Ah. Makna tak tahu. Aku nak kena dia. Apa nak Ada suruh dia dah mandi? kena. Kena dia mana boleh. Saya anxiety main, geng. Geng, anxiety main. Akak Zeti. Saya nak cakap satu benda. Ah, This will call Junam. Junam. Apa tu Junam? Tak tahu. Apa itu Junam? Ah. Siapa beli? Kak Zeti. Siapa beli? Memang mandi. Dah sah. Memang mandi kucai. Junam lagi, Junam lagi. Cili pam ni daripada cek sat. Daripada cili pam ni. Try check. Cek sat, cek. Siapa beli? Demi Allah. Kena mandi. Kena mandi. Naya baju dah tak ada cili. Aku nak beli jauh. Okey, come on kucai. Abang kucai, come on, come on. kucai. Wan, abang pasti repeat, Wan. Mandi Kami abang kucai. Come on. This kami kucai mesti kot. beli kalau nak repeat balik. Naya lah aku malam ni. Awak lah. Balik SP dengan basah-basah. Aduh, Kak Zeti nak peluk pun tak mau. Oh, cili ada Arab. Oh, Arab tu kan cili. Why? So kita bagi Arab kena shuffle. Itulah kucai saya. Arab kitchen. Kau duk tahu Oh, tolong my aku darling. kau. Awak tak pegang handphone Arab. Mana? Abang, mana ni? Anak Sat dia masuk dalam, Sat. Sat Anwar. Oh my darling. Oh my darling. Oh my lover. Aduh. Darling. Terima kasih kucai. Arabku. Tak, tunggu ni, Abangku. tunggu Darling Anwar, Sat. kucai. Darling kucai. Ni ada benda nak cakap. Okey. Acikele. Tahu tak acikele? Apa maksud dia? Apa dia cakap? Acikele. Oi, Acik clarity, I tell you. Betul tak? I love you. Kocok lagi kita. Boleh mandi. Mampu kucai hashtag ramai tau. Yalah, pelan-pelan lah pusing pun. I love you. Dah bawa handphone tu. Aduh.
Ada kita tengok. Ramai-ramai saksikan Kucai mandi dengan Abang Mak Nuat. Okey, mandi sama-sama maksudnya. Abang tolong mandikan Kucai, Kucai tolong mandikan abang. Oh, pandai orang tu. Orang pandai Sebab saya nak pasang lagu sedih. Sebab apabila kau ditinggalkan, kau kena tahu satu benda. Tinggalkan aku. Jaga RO. Baju tak basah tu, baju tak basah tu. Wan, kita menang Wan. Yes! Ya. Rambut dah jatuh. Rambut jatuh. Rambut dah jatuh. Dua-dua orang. Gamok apa? Dah bagi Anwar cakap. Dah aku penat lah. Dah aku penat bagi Anwar cakap. Dah mus. Abang Mak Nuak sayangku. Abang Kucaiku. Ampun gamok buat aku lagu ni. Aku tak terlibat pun nak-naknya. Abang Oh, tak terlibat. Lepas Oh. tu yang tadi tiong tu siapa? Tiong lah. Nak sokong dia. Nak sokong Mak Nuat. Nak bagi dia first time. First time Wan buat itu. Pandai Wan Tiong lah. Game tak lawak tak boleh lah, celih bagi sendiri lah. Ketua agensi tinggal. Macam mana? Boleh pasang tak? Boleh Nah, bercakap lah Abang Mak Nuat boh. Atok Macam mana? Mandi pukul 2 pagi syok. Tengok dah. Sedap tu. Tak boleh leno pula Wan weh. Tak boleh lena lah. Pakai silajit lah. Najib lagi tak boleh leno. Ai, silajit. Wan nak? Silajit? Apa benda silajit ni? Takkan Wan tak tahu Wan? Nanti Saya tak abang tahu. ambil lagi. Wan kena ambil Wan, silajit Wan. Saya tak tahulah. Silajit apa? Tapi bahaya tau bang. Mandi pagi-pagi ni takut batuk. Oh, ni minum ayak ni kurangkan batuk. Oh, nak batuk ke? Kalau nak kurangkan batuk ada lagi satu. Apa dia? Ai. Sini dia pun kata muka macam nak gini rambut je tu. Nak. Mana dah macam nak? Tak boleh nak buat apa rambut basah ni. Ni semua salah Kucai. Okey, Abang Mak Nuah, Abang Kak Bella kita sayang saya. Jaga diri, kita jumpa Okey, di baik. lain hari, okey? Kita jumpa lagi. Jumpa lagi. Lagi abang. Aku tersayang. Bye. Lawak. Okey, Kak Bella, jaga diri ya. Semoga dimudahkan rezeki, jaga diri, jaga solat. Besok kita video call lagi. Okey. Bye Jaga diri.